Semua. Okay, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua mengenai Z-Quiz lagi. Kita jumpa lagi lepas 1 bulan. Okey. Mari kita lihat untuk hari ini saya ingin tunjukkan pada anda semua apa yang ada dalam Z-Quiz. Okey, baiklah. Biasanya apabila kita buka ini akan dilihat oleh bahagian kita tetap dari sini kita untuk create soalan. Tapi kalau kita nak pergi tengok keputusan, kita pergi klik dekat bahagian profile kita ni. Okay. Kita klik, lepas tu dia ada macam ni, my quizzes, my boards, my classes, profile dia apa semua kan. Kita pergi kepada my quizzes. Dekat my quizzes ni, semua quiz yang kita dah buat dengan murid kita. Contohnya dalam ni saya ambil topik inilah, microorganism atau 6. Ataupun kita boleh ambil pembiakan manusia. Okey, saya ambil satu contoh ya. Kita tengok di sini, dalam ni kita boleh nampak ada share, ada duplicate dengan progress report. Okey, kalau tekan yang 3 bintang, 3 titik tu, kita boleh edit, kita boleh tengok, enter, share, duplicate, edit, progress report dengan delete sekali. Kalau kita tak nak, kita boleh delete. Tapi kita nak tengok progress report. Betul tak? Jadi kita boleh tekan progress report. Dalam progress report ni, dia akan keluar seperti ini ya. Ya. Dia akan tunjuk berapa orang dapat jawab dengan tepat. Dan berapa orang telah menjawab dan rate, progress rate, number of place, okay, 390 times, okay. Lepas tu time spend dalam 2 minit, 2 saat. Jadi ini yang kita boleh lihat, tapi katakan kita nak tengok, okay, ini progress report. Kalau kita tengok bahagian sebelah kiri saya ataupun sebelah kanan yang kamu semua, ada tempat ni lepas progress report ada question statistik. Dekat question statistik kita boleh lihat soalan pertama berapa orang dapat betul. Dan kalau kita lihat soalan nombor 3, nombor 4, nombor 12 dengan 14 nampak macam ramai tak dapat jawab, betul tak? Tengok apakah nama sel pembiakan wanita ramai tak dapat jawab. Nombor 3 pun tak dapat jawab. Jadi kita boleh lihat soalan mana memberi masalah kepada murid. Dan detail view pun kita boleh tengok. Soalan-soalan yang telah dijawab oleh murid. Menarik kan? Mudah untuk kita nak detect. Betul tak? Lepas tu, katakan kita tak nak yang ni. Kita tengok pula student statistik. Dekat student statistik dia akan keluar nama ya. Nama dengan berapa soalan mereka dapat salah. Itu yang kita boleh lihat dalam student statistik ikut nama. Kita boleh tengok detail mereka. Untuk murid nama Sabrina, soalan mana murid ini salah? Kita boleh lihat sendiri. Okay, menarik kan? Ya, itu yang sebenarnya Z-Quiz ini. Semoga anda dapat satu ilmu daripada Z-Quiz. Kita jumpa lagi lepas ini.